Oke, Bente, selamat bertemu baru dalam channel Pai Nana. Jadi kita hari ini akan membuat menggoreng kacang goreng. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ni, saya akan membuat kacang goreng dengan tip lebih detail untuk perkongsian kita bersama. Untuk apa nama? Untuk kita sama-sama menyambut hari Gawai yang semakin dirasai ataupun semakin dekat ataupun sesemak. Okey, terus menonton sampai habis. Okey, ini proses nak menggoreng kacang. Tapi belum goreng lagi. Kita yang dah buang kulit, rendam pakai air panas dulu. Rendam dia punya air panas dulu. Berapa jam? Tunggu dia kembang. Tunggu dia kembang Dalam 4-5 jam. 4-5 jam macam tu. Lepas tu nanti kita akan bilat apa nama? Ya. Air. Baru kita goreng. Tunggu dia kembang. Ini jelah proses. Kembang minyak baru tak boleh goreng. Okey, biarkan. Biarkan. Petang nanti ataupun malam nanti goreng ya. Okey sahabat, madik-madik, ini adalah kacang yang kita dah rendam pakai air panas tadi. Macam inilah kejadian dia. Dia dah kebang sebab kita dah rendam pakai panas. Okey, madik, inilah dia kacang yang kita dah rendam dengan air panas tadi pagi tadi. Dia dah kembang, tengok ni, putih. Ni kacang yang dah dibuang kulit. Kita buat macam ni supaya dia rangup. Macam inilah kita nak. Lepas tu kita akan goreng ya. Tengok, kita rendam air panas lah. Saya tadi rendam dari pagi tadi sampai sekarang ni dah dekat jam 4 petang. Kita biar dia. Baru dia akan jadi rangup lah bila kita akan kunyah dia nanti. Ni pakai minyak paket ekonomi. Kena minyak tu semua kah? Panas keluar tau. Okay. Panaskan kuali dulu. Okey, kita buh minyak 1 paket ni lah. Nak goreng ke bilis lagi. Lepas ni nanti kita akan gorengkan bilis ya, campur dia. Lepas tu kita tak pakai garam. Kita pakai perasa nasi goreng ikan bilis. Kita buh minyak 1 paket tu Okey. Tunggu panas. Minyak ni panas ya. Tempat pun dah macam tongkang pecah dah. Kita tunggu panas ni betul-betul panas. Baru kita buh kacang. Kacang ni kan tengok dah masak. Dah rendam pakai panas. Tempat letak lagi ya. Nama mana? Talam. Lepit. Dua lapis cukup.
Kacang ni kita dah tapis air dia tadi. Tapis macam pakai ni lah. Dah tapis, bagi dia kering, tak ada air. Okey, nanti kita akan letakkan kacang ni dekat kuali. Okey, minyak panas-panas, kita boleh letak kacang atas tu. Kita goreng dia dengan api agak tak kuat mana. Sederhana, senang kita nak kontrol ya. Lepas tu kacang ni jangan biarkan dia terlampau hitam sangat. Kita nak warna dia keemah-emasan ataupun ke kuning-kuningan. Itu yang kita nak. Okey, sambil tu kita kacau-kacau lah nanti. Ni memakan masa yang lama sebab kacang ni pun banyak sangat ni. Biasanya kita jarang goreng kacang banyak-banyak ni. Kita goreng pun sekilo tu bagi 2. Ini adalah sejarah ataupun rekod ni. Saya dengan Mak Nana goreng sekaligus. Untuk anda semua yang dekat rumah tu, kalau boleh jangan goreng terus macam ni lah. Boleh bagi 2. Senang nak kita nak kawal dia. Ini tip-tip bila kita nak tahu dia masak ataupun belum. Kita dengar bunyi dia. Kalau dia masih berat lagi, bermakna dia masih mentah lagi lah. Bukan yang itu yang kita nak. Kita nak bunyi dia ringan ya. Bunyi nak berat deh. Tu agak berat bunyi tu. Bermakna yang pai masak lah nya. Atau antara bunyi ya, tu ringan tak bunyi ya. Bunyi ringan sikit ya, tapi agak berdauh tu. Sampai ke kuning-kuningan tu. Ataupun ke emasan. Api slow. Api tu slow, api penyamai kita kontrol ya. Ia nak kasih kurang, dia tidak masak mengejut. Bila api kuat dia akan masak mengejut. Itu dia akan jadi hangus. Okey, saya rasa yang ni dah masak dah. Kita tengok ke depan. Kalau macam ni lah kita nak. Dia ke kuning-kuningan. Ini kendangnya. Okey. Bunyi dia pun dah ringan. Ya. Dah masak dah. Okay. Angkat. Lepas tu sini letak tisu biar minyak dia meresap dalam situ. Okey, untuk peringatan bila dia dah masak macam ni, rasa dia memang kebas lah, dia belum rangup lagi. Bila dia dah sejuk baru dia rangup. Lepas ni kita akan goreng ikan bilis. Ikan bilis kesukaan emak. Ya. Pandai sekali. Bercawi ya anak. Ya, anaknya. Nanti kita dengan isu buang dia punya minyak nanti. Ini dia anak. Bunyi apa lagi? Bunyi dia pun lain dari bunyi dia agak ringan sikit. Macam ni lah petua dia, kita nak tengok dia masak ataupun dia belum masak. Macam ni lah dia. Kuning-kuningan kan. Kalau ni lah kita nak.
Ni kita biarkan dia sejuk dulu. Sementara tu kita akan goreng ikan bilis lah. Lepas goreng ikan bilis, campur, baru kita campur dia punya perencah. Biarkan dia di sini. Biar dia sejuk. Sebelum kita campur dia dengan ikan bilis dan perencah. Seterusnya kita goreng ikan bilis. Ikan bilis ni kita dah buang perut apa semua, dia punya tulang. Jadi kita pun goreng ranggup lah. Biasa, goreng biasa. Ikan bilis yang telah digoreng ni, biar dia kekuning-kuningan. Ini ikan bilis untuk dicampurkan dekat bak kacang lah tadi. Kacang dah digoreng tadi. Okey, ikan bilis ni dah masak. Dan kita tapiskan dia minyak. Lepas tu kita letak dekat alat tisu. Kita letak kat situ. Dia bila masih panas macam ni, ia agak hangat. Tapi bila dia sejuk lagi, boleh rasa rangup lah. Macam tu lah. Jangan panik. Dah. Ya, bila sejuk kerukuk. Dah ikut. Okey. Tunggu dia sejuk dulu. Yang ni masih panas lagi. Okey, kacang kita dah siap. Dalam main dah celap. Dia celap. Kan dah lembut. Dah cukup juga. Ikan bilis pun. Ni. Okey. Ni nyata deh. Rasa ikan bilis. Perisa ni yang kita gunakan Sri Aji, iaitu perisa ikan bilis. Memang favorit kami lah ni. Setiap kali kami goreng kacang, memang kami pakai ni ya, perisa ikan bilis. Mata dia kena. Ini dia ada mata dia kena. Tabur kacau. Dia ini dia ada mata dia kena lagi. Lapan tempat dah. Kacau. Ya, kau pedas kau. Sebawa cili. Kacau kita pakai ni. Dia ada rasa pedas-pedas sikit dan perisa ikan bilis. Ni pulang kepada kita lah. Nak pakai garam ke apa semua, tapi kami biasa pakai ni lah. Perisa ikan bilis ni sebenarnya ni untuk orang buat nasi goreng ni. Dia ada rasa pedas-pedas sikit lah. Yang kita dapat tu. Kotor mas. Pandai. Kita ke sudut kena kopi kan. Ni lah kejadian lah.
Okey. Kita kacau-kacau dia macam ni. Macam ni lah kejadian dia. Ketuk pandai. Ikan bilis campur gotok tadi. Baru kita nyimpan dalam balang. Kita rasa dokari. Ikan dong kari. Tengok macam ni dia jadinya. Ada minyak kan? Biasa dia memang rangup. Memang saya tak bohong, memang rangup. Tipu. Ini memang ada. Tengok ikan bilis ni. Rangup. Ya. Ini lepas tu kita simpan dalam balang. Bang, mantap sikit. Tak ada minyak langsung. Dulu saya ada gambar goreng dia ni campur dengan daun kari ya. Buat kari ya. Nana terpaksa pakai bah. Sebab takut Pedas. masuk debu dia punya serbuk tu. Dia ni nak. Simpan dalam balang. Okey, Mak Dik. Kita dah siap buat ikan bilis merah, kacang goreng. Semua dah siap. Termasuk popiang yang kita balut apa nama MT dengan serunding janik lah. Lepas ni baru kita akan buat biskut separate, tas nanah, kek last minute lah. Tak tahu lagi cerita adakah kita akan buat roti, biskut, kuih tradisi, sebab sekarang ni kita pun kurang mahir lah buat roti tradisi ni. Tu yang kita kecewa sangat ni. Kalau setakat buat kuih roti cuan tu memang boleh lah. Mungkin kita akan buat sedikit lah kuih cuan. Don't forget like, comment, share and subscribe Apai Nana channel. Bye bye, see you soon. Next content.